Hello, Assalamualaikum. Welcome back to my YouTube channel, Faiz Outdoor. Okay guys, hari ni aku nak share dengan korang satu kemah daripada Black Dog, iaitu Black Dog Misty Island. This one. Okay, untuk saiz kemah ni, dia punya panjang kemah 260 bersamaan 2.6 meter. Dia punya lebar 2.3 meter dan dia punya tinggi 1.85 meter. Okay, sebelum tu jom aku tunjukkan video unboxing dan cara pemasangan Black Dog Misty Island. Let's go. Okay, sekarang jom kita unboxing Black Dog Misty Island. Kita tengok apa yang ada dekat dalam. Ni pump. Dia ada datangkan sekali. Okay, ni ada dia punya clip kak. Ada dua Okay, ini adalah rain cover. Dia bagi satu pieces rain cover. Ini extend awning. Korang boleh pakai nanti. Okay, ini dia punya pole. Kita tengok ada berapa dia bagi. 4 batang Okay, ini adalah main dia lah. Itu kemah dia. Jom tengok apa ada dalam ni. Okay, ni dia punya tali. Okay, tali dia bagi 12. Ni dia punya pack. Pack pun dia bagi 12. Ini untuk patching di packet. Kalau bocor boleh guna ni untuk tampal. Okay. Apa lagi? Oh. Okay, ni kita simpan balik. Okay, macam yang korang tengok tadi, itu yang korang akan dapat kalau korang beli Black Dog Misty Island. Okay, sekarang jom aku tunjuk cara pemasangan. First sekali kita bentangkan dulu dia punya tank. Kalau boleh korang ingat cara lipatan dia. So, nanti nak lipat senang, kita ikut je macam yang asal. Okay, dekat sini ada tempat untuk kita isi dia punya angin lah. Tak payah susah-susah, kita pakai dia punya pump yang Black Dog dah sediakan. Korang buka dia punya penutup. Okay, ambil dia punya pump, pulas je, masukkan dalam ni. Okay, untuk pump ni nanti aku cerita detail sikit lah dia punya spek dia. Okay, bila dah masukkan, tekan je. Okay, bila kau dah onkan pump ni, korang tunggu dalam 5 ke 10 minit, nanti tank ni akan naik lah. Okay, pump ni dia akan mati sendiri kalau dah full. Okay. Itu maknanya dia dah full lah tu. Dekat belah sini dia ada relief pressure valve. Maknanya kalau angin dia lebih, dia akan auto buang sendiri lah. Ni jangan terbuka pula. Okay, sekarang ni pump ni dah boleh cabut lah. Okay, sekarang bila dah naik, kita paku keliling dia Okay, sekarang ini rupanya bila kita dah pack keliling tent, dia akan berdiri cantik lah.
Okay, sekarang jom kita buka dia punya awning dan kita pasang extend awning dia. Dia nak sambungkan dia pakai zip Macam ni kejadian dia bila kita dah pasang extend awning. Nanti kita akan buka yang belakang tu pula. Dan nanti aku akan review bahagian dalam lah. Okay, stay tune. Okay, dah siap pasang. Sekarang jom kita masuk bahagian dalam. Jom aku tunjuk. Ada satu pintu sini. Okay, kita buka dia punya tingkap dulu. Gelap. Dia ada dua tingkap, satu dengan belah sini satu. Dekat bahagian sini ada satu pintu besar. Jom buka. Okay. Satu. Kat sini ada satu lagi tingkap. Dia boleh buka sampai habis Oh, lupa. Dekat bahagian atas ni dia boleh buka juga. Dia ada satu CPU. Oh, ini yang killer dia ni. Salah satu sebab aku beli tent ni, inilah sebab ni. Nanti kalau hujan kan, dia menitik. Tapi itulah. Dia ada bagi dua poket dekat side. Belah sini satu. Dekat belah sini satu. Dekat bahagian luar, dia ada bagi dua ventilation. Dia pair, kiri dengan kanan, belah sini dengan sebelah sana. Aku buka. Okay. Ini condition tubing kemah ni selepas kita dah pump penuh. Wah. Solid. Harap dia bertahan lama. Okay, macam yang korang tengok, ini adalah high pressure electric air pump daripada Black Dog. Dia ada bagi sekali kalau korang beli kemah ni, pumpnya. Bateri berkapasiti 2000 mAh. Black Dog claim boleh guna 6 ke 8 kali. Baru bateri dia habis. Solid dia punya pump. Okay, itu dia sedikit mengenai pump ni. Jaga elok-elok pump ni. Tak ada spare ni.
Okey guys, ini contoh ruang bahagian dalam. Aku dah letakkan satu tilam queen, size queen balance boleh masuk satu tilam single. Seperti yang korang nampak macam ni. Okay, untuk rumusan aku bahagian dalam ni dewasa 3 orang boleh lagi. 4 orang mungkin tak sesuai lah, sebab sini kita dah letak tilam queen kan. Sebelah sini dah boleh letak single, tapi nanti korang tak ada space untuk letak barang. Jadi yang paling sesuai 2 orang lah, 2 orang dewasa. Kalau ada anak kecil 2 orang boleh lagi. Sebab dekat space ni korang boleh lah letak, jadikan tempat letak barang korang, beg ke apa ke kan. Lepas tu boleh jadikan ruangan untuk solat. Lepas untuk solat. Sebab nanti kipas pun kita akan letak area sini kan. Untuk ventilation, no doubt lah, memang terbaik. Ni sambil korang baring, bayangkan hujan turun. Cak. Memang terbaik lah kemah ni. Okay guys, itu adalah penerangan sedikit mengenai Black Dog Misty Island. Okay, jadi kalau korang tanya adakah kemah ni berbala untuk dibeli, pada aku kalau korang ada bajet yang lebih, korang boleh beli. Sebab kemah ni bukan kemah yang harga murah juga kan, agak tinggi harga dia, dengan masalah-masalah dia yang kita tahu, seperti dia ada isu leaking. Tapi aku difahamkan isu leaking tu untuk Misty Island yang batch awal-awal. Sekarang Black Dog dia dah fix lah isu tu. Cuma sekarang kita belum test lagi. Mungkin video akan datang, kalau ada rezeki jumpa hujan, kita akan bagi feedback sama ada isu leaking tu masih berlaku ataupun tidak. Tapi pada aku, walaupun aku dah tahu ada isu leaking, kenapa aku masih beli kemah ni? Antara salah satu sebab dia ada ni lah, plastik tadi tu. Aku memang nak cari satu kemah yang kita boleh tengok keadaan luar. Maksudnya kalau time kita tidur tu, kita boleh nampak luar. Lagi-lagi kalau time hujan, nak rasa suasana hujan, nak tengok hujan tu menitis kan. Itulah sebab kenapa aku beli kemah ni. Jadi untuk korang, kalau korang berminat, korang boleh tekan link dekat description. Aku ada sediakan nanti. Okay, kita jumpa di lain video. Terima kasih kerana menonton sehingga akhir. Yang mana lupa subscribe, minta tolong korang subscribe, supaya aku lebih bersemangat lah untuk buat video. Jangan lupa like and share, ataupun tinggalkan komen untuk penambahbaikan. Okay guys, itu sahaja daripada aku. Assalamualaikum.